Para hadirin sekalian, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Guru, adakah selama ini pendidikan yang kita terima adalah salah? Soalan itu diajukan kepada saya dengan air mata yang mengalir oleh seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun dari sebuah sekolah terkemuka di Finland yang dibesarkan di bawah sistem pendidikan terbaik di dunia. Saya telah berkecimpung dalam pendidikan antarabangsa selama 15 tahun. Saya tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini. 28 pelajar terbaik Finland bertolak dari Helsinki, pusat pendidikan Eropah, terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Malaysia, akibat ribut petir yang melanda tiba-tiba. Sejak saat itu, serangkaian kejadian yang tidak dijangka terus berlaku. Tahukah anda, pelajar cemerlang ini, yang diajar bahawa pendidikan Finland adalah yang terbaik di dunia, telah terdiam sepenuhnya hanya dalam masa 48 jam setelah menjejakkan kaki ke bumi Malaysia. Bermula dari pengalaman mengejutkan di lapangan terbang, pemandangan luar biasa yang disaksikan mereka di dalam LRT yang sesak, sehinggalah rupa paras rakan sebaya yang ditemui di jalanan pada larut malam. Mereka menyangka Finland adalah yang terbaik di dunia, tetapi tempat yang benar-benar maju rupanya adalah Malaysia. Pengakuan mengejutkan ini, yang dibuat oleh pelajar perempuan berusia 17 tahun bernama Emilia kepada wartawan dari negara asalnya, telah menggegarkan bidang pendidikan Finland. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Kuala Lumpur? Mengapa mereka, yang sepanjang hidup hanya mempercayai nilai-nilai Nordik, mula memuji Malaysia? Berikut adalah catatan 48 jam yang menakjubkan, disaksikan sendiri oleh guru Malaysia yang berpengalaman 15 tahun. Sebelum bermula, jika anda dapat menekan butang suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi dorongan besar bagi saya untuk memperkenalkan lebih banyak kisah menakjubkan tentang Malaysia. Hai semua, saya Puan Siti Aisyah. Saya telah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Antarabangsa Malaysia di Helsinki, Finland selama 15 tahun. Saya bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan telah melihat pelbagai medan pendidikan di seluruh dunia. Tetapi, pengalaman saya di KLIA pada musim luruh lalu kekal sebagai memori paling mendalam sepanjang kerjaya pengajaran saya. Pada hari itu, saya mengiringi sekumpulan pelajar paling istimewa dari Finland. 28 pelajar terbaik dari Kolej Antarabangsa Helsinki. Mereka berumur antara 16-17 tahun, semuanya dilahirkan dalam keluarga terkemuka Finland, ada anak profesor universiti, anak pegawai kerajaan, anak doktor dan sebagainya. Mereka adalah calon elit yang akan memikul tanggungjawab masyarakat Finland pada masa hadapan. Barisan guru pengiring juga hebat, diketuai oleh pengetua Cikgu Markus Laurinian. Kesemuanya adalah pakar pedagogi dengan ijazah kedoktoran. Tujuan lawatan kajian ini adalah untuk meninjau medan pendidikan di Asia Tenggara dan mengesahkan keunggulan pendidikan Finland yang dikatakan terbaik di dunia. Rancangan asalnya adalah untuk melawat Thailand, Vietnam dan Indonesia untuk mengkaji jurang pendidikan antara negara membangun dan negara maju sebelum kembali ke Helsinki. Namun, kerana ribut petir luar biasa yang berlaku tiba-tiba, laluan Laut Selatan ditutup sepenuhnya. Kami terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa yang paling selamat dan terdekat, iaitu Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Malaysia. Para pelajar berasa keliru. Kebanyakan mereka hanya tahu tentang Malaysia melalui produk teknologi berlabel buatan Asia. Beberapa pelajar berkata, pendidikan di sana adalah sistem hafalan, ia pasti kawasan yang ketinggalan, bukan? Dalam pendidikan Finland, apabila merujuk kepada negara maju Asia, tumpuan utama adalah pada Singapura. Malaysia pula dianggap maju dari segi teknologi, tetapi sistem pendidikannya dianggap biasa-biasa sahaja. Pengetua Cikgu Laurinian pada mulanya juga bimbang. Beliau risau perubahan jadual yang sia-sia akan menyusahkan para pelajar, terutamanya untuk menerangkan kepada ibu bapa pelajar cemerlang ini. Namun, apabila pesawat menghampiri KLIA, keadaan mula berubah ke arah yang sama sekali berbeza dari jangkaan. Hubungan daripada menara kawalan udara adalah pantas dan tepat. Mereka juga memaklumkan
bahawa mereka akan segera menyediakan pelan tindakan khas untuk kumpulan pelajar asing yang membuat pendaratan cemas. Apa yang lebih menakjubkan, mereka mengatur kaki tangan darat yang fasih berbahasa Finland untuk bersedia. Tindak balas tahap ini sukar dilihat walaupun di lapangan terbang Helsinki. Selalunya dalam situasi kecemasan sebegini, bantuan minimum sahaja yang diberikan, tetapi persediaan KLIA berada di dimensi yang berbeza. Proses pendaratan juga sempurna. Panduan yang tepat tanpa sebarang kesilapan dan pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang terlebih dahulu. Segalanya disiapkan dengan lancar seperti penerbangan yang dijadualkan. Namun, kejutan sebenar bermula apabila memasuki terminal lapangan terbang. Dan apa yang akan berlaku dalam 48 jam seterusnya akan mengubah sepenuhnya pandangan hidup 28 pelajar cemerlang ini. Sejurus melangkah masuk ke terminal KLIA, ekspresi pelajar berubah. Walaupun pada waktu larut malam, lapangan terbang beroperasi seperti siang hari. Kaki tangan pembersihan tidak berhenti bekerja, kaunter pertanyaan sentiasa beroperasi dan semua peralatan berfungsi dengan sempurna. Ini benar-benar lapangan terbang di Asia ke? Tanya seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun bernama Emilia Virtanen kepada saya. Di lapangan terbang Helsinki, banyak perkhidmatan terhenti selepas jam 9 malam. Jadi, beliau terkejut dengan tahap perkhidmatan 24 jam ini. Panduan di bahagian pemeriksaan imigresen juga mengagumkan. Walaupun terdapat kemasukan pelajar asing secara tiba-tiba, pegawai imigresen tidak panik sama sekali. Bukan itu sahaja, mereka segera mewujudkan laluan panduan khusus untuk kumpulan pelajar. Mereka malah menyediakan jurubahasa yang fasih, berbahasa Finland. Perkhidmatan terjemahan ini yang paling menakjubkan. Mereka benar-benar mengatur jurubahasa bahasa Finland yang bertanyakan secara terperinci tentang keadaan pelajar dan mencadangkan pelan sokongan terbaik. Pengetua Cikgu Laurinian berkata dengan kagum, walaupun di lapangan terbang Helsinki, sukar untuk mendapat sokongan bahasa asing yang begitu baik. Terutamanya mengambil kira usia pelajar, sikap mereka yang menerangkan dengan perlahan amat mengagumkan. Ia bukan sekadar memproses prosedur, tetapi terdapat juga kepekaan yang dapat dirasakan untuk menenangkan pelajar asing yang bimbang. Prosedur juga sangat pantas. Kami telah bersedia untuk berhadapan dengan prosedur kemasukan kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang lama, tetapi semuanya berjalan lancar. Pengisian pelbagai dokumen juga dibantu dengan mesra oleh kaki tangan. Sama sekali tidak ada kesulitan kerana halangan bahasa. Apa yang lebih mengejutkan, mereka secara proaktif menawarkan diri untuk membantu menghubungi hotel kami di Helsinki yang sepatutnya menjadi tempat penginapan kami. Pengenalan kemudahan penginapan untuk persinggahan kecemasan juga sangat lengkap. Mereka mencadangkan beberapa hotel di sekitar KL Central dan KLCC yang sesuai untuk pelajar dan menerangkan secara terperinci ciri-ciri serta kebaikan dan keburukan setiap satu. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun, Johan Amy, berkata dengan terkejut, mereka lebih mesra daripada kaki tangan lapangan terbang Finland. Di Nordik, kaki tangan cekap tetapi jarang sekali dapat merasai layanan yang begitu mesra. Di kawasan pengambilan bagasi, kekaguman berterusan. 28 buah beg dikeluarkan sepenuhnya dalam masa 15 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, membolehkan kami mengetahui dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Di Finland, kelewatan bagasi adalah perkara biasa, jadi para pelajar amat teruja dengan kecekapan yang tinggi ini. Semasa meninggalkan lapangan terbang, kata-kata pengetua Cikgu Laurinian kepada saya masih kekal diingatan. Beliau berkata, saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi tidak pernah melihat tindak balas kecemasan yang begitu sempurna. Terutamanya dalam situasi tidak dijangka sebegini, sistem yang mereka sediakan terlebih dahulu agar pengguna tidak berasa bimbang sama sekali, amat mengagumkan. Di dalam bas menuju ke hotel, mendengar perbualan pelajar, saya juga mendapat pandangan baru tentang Malaysia. Pada ketika itu, saya sama sekali tidak menjangka betapa menakjubkannya pengalaman yang akan dilalui oleh pelajar-pelajar ini dalam 48 jam seterusnya.
Dalam perjalanan ke hotel, kejutan sebenar yang pertama bermula. Pemandangan Malaysia yang dilihat di lebuh raya pada waktu malam dari KLIA menuju ke pusat bandar sama sekali mematahkan jangkaan pelajar. Skala lautan lampu yang luas di kedua-dua belah lebuh raya serta konfigurasi bangunan yang tersusun rapi membuatkan semua orang menempelkan muka ke tingkap untuk melihat. Pengetua berkata dengan kagum, walaupun di Finland, sukar untuk melihat skala bandar terancang yang begitu besar. Terutamanya pemandangan di mana taman-taman, kawasan perumahan dan kemudahan komersial disusun secara sistematik di setiap kawasan dan wujud secara harmoni amat mengesankan. Naib Pengetua, Cikgu Anikinen, yang mempunyai kepakaran dalam perancangan bandar, berkata, ia tidak kalah berbanding bandar-bandar Nordik, malah lebih terperinci. Apabila kami menghampiri pusat bandar Kuala Lumpur, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, jalan-jalan masih terang benderang. Ramai orang bergerak di jalanan secara semula jadi. Apa yang paling mengejutkan ialah kelibat wanita muda yang berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan sendirian dengan selamat pada larut malam sukar dilihat walaupun di kawasan bandar Finland. Tempat ini benar-benar selamat ya, kata Emilia yang berusia 17 tahun dengan terkejut. Semasa mendaftar masuk hotel, kejutan baru menanti kami. Kaki tangan kaunter bukan sahaja menyambut kami dalam bahasa Inggeris yang fasih, tetapi apabila mengetahui bahawa kami adalah kumpulan pelajar, mereka segera mencadangkan pelan perkhidmatan yang paling sesuai. Walaupun tiba pada larut malam, mereka menerangkan secara terperinci segala-galanya dari masa sarapan keesokan harinya hingga kemudahan berdekatan. Bukan itu sahaja, mereka memahami keadaan kami yang datang ke Malaysia secara tiba-tiba, malah menyediakan panduan pelancongan untuk kami. Apa yang paling mengesankan ialah sambutan yang datang dari hati. Kami merasai kemesraan sambutan sebenar yang melangkaui perkhidmatan komersial. Di dalam lift menuju ke bilik, melihat ekspresi pelajar, saya merasakan bahawa pandangan mereka tentang Malaysia sedang berubah dengan pantas. Kanak-kanak yang beberapa jam sebelum itu bimbang tentang Pulau Asia yang ketinggalan ini, kini wajah mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan jangkaan.